Cikgu nak pesan rebate RM30,000 untuk pos E3 ni dah nak habis tau. Bermula Jun 2026, EV yang harga bawah RM250,000 dah tak boleh import dah masuk Malaysia. Itulah. Cikgu dah cakap dah tengok berita tak nak tengok. Bella, tahu tak Warna Purple ni tinggal berapa unit? Lambat. Tinggal 30 unit je lagi. Tahulah baru bertunang. Dalam kelas pun dah tak boleh nak fokus. Cepat nanti. Azri, study tak saya suruh semalam? Berapa lama kereta ni ambil masa untuk full charge dan berapa jauh dia boleh pergi kalau full charge? Lambat juga macam Bella. Sama je macam Bella. Kereta ni ambil masa 30 minit je untuk dapat 80%. 1 jam kalau nak ke full charge. Dan boleh pergi 430 km kalau full charge. Itulah cikgu dah suruh study. Sibuk main TikTok. So kelas, kalau nak test drive, boleh klik link sekarang. Sebab cikgu bukan bagi ilmu je, cikgu bagi test drive juga. Tak kira lah kelas nak test drive dekat mana. Dekat showroom ke, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, kat mana-mana je yang kelas nak. Jangan lupa jumpa cikgu di Akademi Dongfeng Kuantan. Azri, habis kelas ni jumpa saya.